model-model yang apa ni OEM ni banyak tiru Zodiac, terlalu mas lah, terlalu rambang, terlalu lambatkan sangat. Zodiac dia bawa satu identiti baru yang mana dia nak misahkan daripada Zodiac yang sebelum-sebelum ni. Dia sampai dah barang yang saya nanti-nantikan selama ni, dan sejak video ni dikeluarkan dia belum lagi dia ada pasaran 2 bulan daripada sekarang. Mungkin di setengah-setengah store online ataupun app online dah boleh dapatkan dah dengan cara pre-order, ataupun beberapa store yang mungkin ready order yang agak limited. Tuan-tuan boleh pergi tengok sendiri. Tapi secara rasminya dia belum ada lagi di kebanyakan kedai. Dan sebenarnya saya dah buka lama dah tuan-tuan, sebab tak sabar sangat nak test, tak sabar nak pegang dia punya feel macam mana. Dan apa yang secara directnya saya boleh katakan adalah Zodiac 2026 ni dia ada feel macam Shimano punya line up yang premium tu. Dia adalah boleh dikatakan rod yang benar-benar menepati apa yang saya cari selama ni. Apa yang saya cari selama ni? Okey. Kalau tuan-tuan nak follow daripada Bahar Fishing, daripada video-video lama, game kita banyak main adalah game-game casting di tebing. Yang mana kalau tuan-tuan tengok kita banyak menggunakan gewang macam soft plastik, minnow dan juga crankbait. Jadi minnow yang kita pakai adalah minnow yang berlidah pendek dan juga lidah yang separa pendek. Yang mana teknik kita banyak main adalah teknik jerk dan juga cara straight bergantung pada waktu ayak. Dan juga kita banyak menggunakan crank yang shallow hinggalah crank yang ke mid water. Mana kata crank yang tak berapa dalam ni. Untuk setengah-setengah situasi ayak lah. Tapi yang paling banyaknya kita banyak menggunakan plastik, soft plastik. Yang mana dengan makna kata soft plastik kita banyak menggunakan antara 10 hingga ke 15 gram. Dan juga kita bertukar bergantung kepada kedalaman ayak. Jadi kita terus kepada spek. Jadi spek yang ada di tangan saya kali ini adalah secara spesifiknya 714 LB dengan luar weight 5 hingga 15 gram. Jadi kalau ikutkan SKU yang dia dimaklumkan di sini adalah 1610 ml-2. Jadi dia adalah dengan kepanjangan 610 kaki, dia adalah medium light dan 2 piece. Kalau kita tengok keseluruhan SKU, ke semua SKU Zodiac yang ada pada Shimano, terutamanya untuk 2026 kali ni, dia sama juga macam kebanyakan rod Shimano. Hampir kebanyakan rod Shimano ni satu-satu model dia ada setengah tu ada 40 SKU, setengah tu ada 30 SKU. Dan untuk Zodiac 2026 ni setakat ni ada 26 SKU. Dia lebih kurang macam Zodiac yang previous juga, Zodiac 2020, Zodiac 2015, 2015 semua ada pelbagai SKU walaupun dia adalah satu spek. Jadi macam contoh yang ini 714. 714 ni dia bukan satu-satunya tau dalam Zodiac. Bukan satu-satunya 714 dalam Zodiac 2026. 714 ni saja dia boleh ada lebih kurang dalam 3 ke 4 spek, mungkin akan keluar lagi. Jadi dia diidentifikan oleh apa? Dia dibahagikan kepada kategori apa? Dia dibahagikan, Shimano bahagikan kepada teknik. Jadi ada disebut nanti Zodiac 714 untuk crank, Zodiac 714 untuk top water, Zodiac 714 untuk mungkin soft plastik. Jadi kalau kita tengok di situ, walaupun dia sama dari segi 714, apa yang dia termuakan di sini dari segi teknik tu, 714 contohnya untuk crankbaits dan juga top water untuk jerkbait apa semua ni, perubahan dia kalau kita tengok secara spesifiknya di mana? Dia di lower weight. Perbezaan dia adalah di lower weight. 714 yang sama. Dia berbeza dari segi tu. Action yang setiap SKU, action yang setiap spek ni dia dibezakan dari segi gewang apa yang kita pakai. Dan bila dia ada perbezaan dari segi gewang yang kita guna, of course sudah tentu dia akan ada perubahan ataupun dia ada pengaruh sikit daripada macam mana rod itu ataupun satu-satu tip rod tu dia bending di hujung dia. Tip di hujung rod ni ataupun kita panggil sebagai action, dia mempengaruhi gewang apa yang kita guna. Dan spek yang ada di tangan saya ni adalah dia sebut sebagai versatile. Versatile ni dengan maksud kata Shimano, dia bukanlah satu rod yang boleh pakai semua jenis gewang. Dia adalah satu rod yang boleh tolak ansur pelbagai jenis gewang. Kena ingat bila saya kira brand mana pun, bila dia dikata sebagai all-rounder ataupun versatile seperti mana yang ditermkan oleh Shimano, dia adalah bermaksud sesuai ataupun terbaik untuk semua gewang. Dia bukan bermaksud itu. Versatile dia bermaksud dia boleh bertolak ansur dengan hampir semua jenis gewang. Dia boleh main
dia boleh main top water, dia boleh main top water, dia boleh main jerk, dia boleh main soft plastic, ataupun dia boleh main apa-apa jenis gewang yang rigging. Tapi masing-masing tu dia tak sesempurna kita menggunakan rod yang spesifik. Maksud kata kalau kita guna soft plastic, dia tak sebaik rod yang versatile ni, dia tak sebaik kalau kita menggunakan fast action. Kalau versatile ni kita nak buat main crank, dia tak sebaik untuk kita menggunakan specialized rod crank. Sama juga macam kita guna top water, dia tak sebaik kita menggunakan rod yang mempunyai action yang mana disebutkan oleh Zodias, mana-mana Zodias sekalipun bila dia sebut top water. Itu yang dimasukkan versatile. Dan sebenarnya versatile ni memang ini yang saya cari, memang ini yang saya target. Sebab apa? Sebab saya tidak ada spesifik teknik, saya tidak ada spesifik gewang yang saya guna. Saya bukan setiap masa mancing atas boat yang mana saya boleh meletak di tepi saya spesifik rod, satu-satu rod untuk top water saja, satu-satu rod untuk crank saja. Saya banyak game saya, macam tuan-tuan banyak tengok, adalah banyak main di tebing. Jadi kita banyak bergerak, kita banyak tracking, cari spot ke spot, pindah spot ke satu spot. Kita banyak teroka ataupun scan spot-spot yang baru-baru. Jadi tak mungkinlah kita boleh bawa satu-satu spesifik rod pada masa yang sama. Jadi gewang-gewang pun kita akan banyak guna. Saya macam saya sebut kat tuan-tuan tadi, soft plastik 10 ke 15 gram, crankbait daripada medium ke shallow waters, dan juga jerkbait yang kebanyakan yang lidah pendek tu, dan juga deep jerkbait untuk kita nak jerk ke kedalaman tertentu, terutamanya bila bermain di muara. Okey, jom kita tengok pada design dia sendiri. Jadi Shimano kata dia ada sedikit perubahan dan juga penambahbaikan dari segi dia punya design tu, yang mana dikatakan dia menggabungkan kebaikan yang ada pada 2015, kebaikan sedikit yang ada pada 2021, menggabungkan dia menjadikannya Zodias 2026. Jadi antara benda yang kita ketara saya notice di sini adalah, kita boleh notice sendiri adalah dia membuang identiti red black ataupun merah hitam yang ada pada Zodias yang sebelum-sebelum di sini. Membawa dia menjadikan dia Zodias yang all black, seluruh hitam, dan juga hitam yang matte, yang premium. Dia cuba untuk membawa satu feeling kepada kita, iaitu dia ada vibe premium macam Shimano yang tier bangsawan tu, macam line up Poison, line up semua Shimano yang collaborate dengan Jekyll. Dia ada sedikit feeling macam Poison Adrena, mungkin Poison Ultima sebahagiannya, dan juga dia ada sedikit personality ataupun karakteristik nak ke arah Scorpion, dan juga mungkin sedikit ke arah Bantam lah. Jadi dengan tier yang semedium Zodias ini, dia ada rasa-rasa ke arah itu, dia ada sedikit karakter ke arah itu. Jadi inilah membuatkan Zodias 2026 ni berbeza sedikit berbanding dengan Zodias yang sebelum-sebelumnya. Dia nak bagi nampak daripada Shimano nak bagi nampak daripada semi-medium Zodias, dan juga sehinggalah ke top tier dia yang atas punya line up rods, mempunyai identiti itu sendiri. Jadi mungkin itu antara perolehan yang dibawakan oleh Shimano lah. Dan kita perhatikan di hujung kita start dengan dia punya butt dulu. Jadi dia maintain carbon monocoque, cuma yang sebelum ni dia ada ring merah tu. Tapi dia maintainkan carbon monocoque yang sama. Mungkin ada sedikit sensitivity sebab saya belum cuba untuk mancing lagi. Kemungkinan dia ada sedikit sensitivity sebab saya rasa setakat ni dia ada sedikit keringanan berbanding dengan Shimano yang saya ada berbanding Zodias yang saya ada tu. Jadi apa-apa pun dia maintain carbon monocoque, dan juga masih EVA foam yang sama. Mungkin kemungkinan material yang lebih elok sikit, lebih premium sikit, ataupun lebih baik sikit. Dan juga ini adalah menjadi identiti mana-mana rod Shimano. Dia punya handle dia, yang mana di atas ni dia agak flat. Dan yang agak ketara sini adalah dia punya reel locker sini, lock reel ni, yang mana dia ada sedikit grip. Dia ada sedikit grip dari segi kalau kita nak betul-betul confirm kita punya lock untuk kita punya reel. Yang mana kalau kita nak reel in ataupun kita nak pasang reel secara cepat-cepat, kita boleh confirm dengan bila dah ketat tu kita boleh confirm dengan sekali, dua kali. Berbanding dengan yang sebelum ni, dia jadi macam licin sikit ataupun dia jadi macam agak flat lah. Walaupun dia agak nampak bagi saya sebelum ni dia agak lebih stylish, tapi yang ini dia mungkin membawa satu identiti baru kepada
zodiac daripada yang sekarang ni, mungkin zodiac yang akan ada keluar baru lagi 5 tahun ataupun lagi 6 tahun. Jadi disebabkan juga saya kira lah sudah ada beberapa model luar ataupun model-model yang apa ni OEM ni banyak tiru zodiac. Banyak tiru apa ni real punya lock yang sama. Jadi orang jadi keliru, dia nampak macam dia dah jadi terlalu mas lah, terlalu rambang, terlalu lambatkan sangat. Zodiac dia bawa satu identiti baru yang mana dia nak misahkan daripada zodiac yang sebelum-sebelum ni. Jadi satu lagi penambahan adalah dia ada lure punya holder ataupun lure punya keeper. Jadi design lure keeper di sini lain sikit. Kalau tuan-tuan nampak, design lure keeper di sini dia ada kelainan sikit dari segi dia ada macam apa ni orang kata. Dia ada macam dua lubang cabang tu. Mungkin bergantung kepada kedudukan hook tu untuk satu-satu design lure. Sebab lure ni pun dia macam-macam design juga, dia macam-macam bentuk juga. Jadi tujuan dia mungkin bagi saya adalah dia tak mau bila kita bawa tu, dia tak mau lure tu ataupun matakai tu bagi saya gesek dengan blank rod. Jadi itu boleh menyebabkan kadang di sini dia ada calak apa semua. Jadi dia nak pisahkan sejauh mungkin, seterpisah mungkin daripada hook dan juga body lure tu daripada rod. Jadi itu antara menyebabkan design dia sedikit ke arah ini. Dan merumuskan review saya kali ini berkenaan dengan zodiac 2026 ni, daripada tiga zodiac yang saya pernah ada, iaitu saya ada 2015 punya yang saya baru beli juga sebenarnya, tapi untuk 10-20, dan juga 2021 saya ada yang travel punya walaupun bukan 2021, tapi ialah dia design yang sama. Dan juga akhirnya yang terbaru 2026. Saya boleh katakan kebaikan yang ada pada zodiac ni yang membezakan dia berbanding dengan rod-rod lain adalah bila dia state satu-satu gewang tu, minimum dan juga maksimum. Minimum dan maksimum tu lah kita boleh pakai. Mana kata kalau dia kata minimum 5, paling-paling terdesak 5 tu lah kita masih boleh baling lagi. Of course dengan padanan reel dan juga peralatan seimbang yang kita ada. Seminimum yang ada state tu lah kita boleh pakai lagi. Walaupun bila dia sebut minimum 5. Dan bila dia kata maksimum 15 tu lah masih kita gunakan, kita masih sedap gunakan. Atau masih boleh baling lagi lah walaupun dalam keadaan terdesak. Walaupun secara profesionalnya saya tak akan gunakan lah. Kebanyakan rod-rod mana pun saya tak akan guna daripada minimum ataupun maksimum yang disebutkan. Tapi zodiac sekiranya terdesak, dia masih memberi efektiviti dari segi balingan bila menggunakan range gewang yang dia state tu. Mana kata kita tahu ini adalah produk orang yang buat research, produk yang telah melalui beberapa R&D dari segi pro-staff yang dia test sendiri, dan juga pro-staff yang ada di dalam indoor daripada dalam dia punya lab itu sendiri. Dan itulah yang membezakan rod-rod premium dan juga rod-rod yang kebanyakan yang mass produce yang ada di luar sana. Jadi setakat tu saja yang saya boleh test kali ini, iaitu 2 bulan sebelum rod ni keluar di pasaran, sebelum dia dikomersialkan dan sebelum dia diguna oleh kebanyakan oleh angler. InsyaAllah test yang seterusnya mungkin bila saya turun di lapangan nanti, lepas saya dah test di mungkin berbagai-bagai tebing, di beberapa trip di Muara, saya boleh concludekan di situ dari segi real on the field test punya. Dan juga tuan-tuan sendiri, pengguna-pengguna sendiri nanti boleh tahulah apa beza dia dengan zodiac yang sebelumnya, dan juga apa beza dia dengan kebanyakan rod-rod yang ada di luar sana. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di video-video akan datang.